Rasul. Tuan-tuan yang mulia, beberapa hari ini telefon saya tu lagu Bintang, Budak Kacamata. Di antara seni kata dia, bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Ini ialah perlambangnya seolah-olah bintang tu manusia. Sebab dia kata bintang jangan kau sedih, jangan kau menangis. Seperti bintang tu seorang personifikasi. Jadi, itu cara orang Melayu memahami. Apa yang saya nak bincangkan, lambang-lambang bulan bintang ni dari sudut Islam. Bagaimana sebenarnya? Daripada lagu tadi, seolah menceritakan bintang ni seorang perempuan yang berstatus tinggi. Tidak sekufu dengan lelaki yang mencintainya. Kerana dia ni orang atas, tinggi di atas. Teman dia yang sekufunya ialah bulan. Benda-benda yang tinggi. Sedangkan dia ni insan biasa yang banyak kekurangan. Yang banyak kekurangan. Sebenarnya dari segi penciptaan, manusia insan ni lebih mulia kan daripada bulan, bintang, matahari dan seluruh binatang. Kerana manusia ni jadi nabi, bintang dia tak jadi nabi, tak jadi rasul, bulan pun. Tetapi dari segi Islam, bulan dan bintang ni ada makna tertentu. Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang baca Quran dalam rumah dia, maka rumah dia terang seperti terangnya cahaya matahari. Jadi cahaya Allah, yakni cahaya Quran tu, umpama matahari. Dan cahaya Nabi tu umpama bulan. Sebab tu bila orang sebut waktu berselawat, anta syamsu anta badrun, kamulah matahari, kamulah bulan purnama. Ataupun tala'al badrun alaina, telah naik bulan purnama ke atas kami. Jadi bulan purnama tu Nabi. Jadi Nabi tu sebagai bulan. Lalu bintang tu ialah sahabat Nabi. Yang mana Nabi kata, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Mana salah satu yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Kamu tak sesat. Jadi dalam Islamnya, cahaya matahari yang cerah itu, yakni Allah. Cahaya bulan yang menyuluh itu ialah Nabi. Dan cahaya bintang itu ialah sahabat. Itu perlambangnya yang telah diterima pakai. Ada disebutkan dalam hadis. Lalu, perlambangan ini sudah diterima oleh seluruh dunia. Yang mana bendera Islam dibuat bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Diterima pakai. Walaupun dia ni bukan Nabi suruh buat lagu tu. Cuma untuk mengenali. Ini masjid ni ada lambang bulan bintang. Ataupun ni bendera ada lambang bulan bintang. Menunjukkan Islam. Sebagaimana orang Kristian, dia ada bendera, dia ada lambang salib, menunjukkan Kristian. Ataupun agama-agama lain yang ada mewakili masing-masing. Jadi, nyanyi-nyanyi dalam Nusantara, di alam Melayu ni, kebanyakan yang putus, yang tidak tercapai. Banyak nyanyi yang terputus. Salah satunya harapan setinggi gunung. Jadi harapan tinggi, lepas tu hancur berkecai menjadi debu. Ataupun kita kata lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi tersohor, lagu Bunga Tanjung. Bunga Tanjung ni juga adalah lambang perempuan berstatus tinggi, yang mana disebutkan dalam sini katanya, malam dudukmu di dahan tinggi,
akhirnya bertabur menyembah bumi. Jadi bunga tanjung ni dahan dia tinggi, batang dia kuat, pokok dia rimbun, dan dia duduk tempat yang tinggi. Tetapi tidak seperti bunga teratai. Lihatlah pula bunga teratai dijunjung musafir. Bunga teratai ni diketus, diambil, dibawa oleh musafir. Maksudnya dia ni dikahwini oleh orang itu dan orang ini. Ataupun bunga melati yang disuntik dan dibawa ke mana-mana. Tapi oleh kerana bunga tanjung ni, orang tak berani nak suntik, akhirnya bertabur menyembah bumi. Jadi andartu, anak dara tua, yang tidak disuntik oleh sesiapa. Jadi perlambangan di alam Melayu ni seperti itu. Dan orang boleh faham dan orang boleh terima. Seperti lagu Pungguk, Rindukan Bulan. Oh bulan di manakah engkau berada, menyinari alam bahagia. Jadi hal lelaki ni, seorang miskin tukar kayu, lekung berpungguk tengah malam, beruntukar, rindukan puteri, yakni bulan di atas langit. Dan cinta mereka tidak pernah kesampaian. Jadi benda-benda perlambangan ni kita hendaklah terima dari segi Islam. Kerana Islam itu dia menukar segala corak pemikiran yang selain daripadanya. Sebagaimana Islam yang sampai ke Mesir, maka dia menukar daripada bahasa Kipti, daripada tulisan runcing, tukar kepada tulisan Arab dan bahasa Arab. Kalau datang ke India, Islam menukar daripada bahasa Hindi kepada bahasa Urdu dan tulisan Hindu kepada tulisan Arab. Urdu ni dia ada aksara Arab. Ataupun di alam Melayu, bila datang Islam ke kawasan Melayu ni, Nusantara, ada tulisan Jawi yang terbit. Sebelumnya bukan tulisan Jawi. Jadi benda-benda macam ni termasuk juga istilah. Kalau orang Melayu panjang tangan mencuri. Tapi dari segi orang Arab, Nabi kata, isteri aku ada yang panjang tangan. Maka orang pun faham. Salah seorang isteri Nabi ni suka bersedekah. Maka bersedekah itu dikatakan panjang tangan. Maka kefahaman kitanya, sebaik-baiknya faham sebagaimana yang Nabi faham. Sebagaimana yang Nabi faham. Barulah kita senang hidup di atas dunia ni. Tidak perlu kita beri makna-makna lain kepada istilah-istilah yang telah dikenal daripada zaman Nabi sampai kiamat. Jadi pada zaman Nabi, apabila sembahyang difardukan, maka Nabi nak panggil orang mesyuarat. Ada yang kata kita buat macam orang jahiliah. Orang jahiliah ni dia pukul gendang, maka orang berhimpun. Ada kata kita buat macam orang gereja Kristian, dia guna loceng. Maka Allah Ta'ala ilhamkan, iaitu salah seorang sahabat Nabi Bilal ni dapat kalimat-kalimat azan dan dia laungkan azan. Maka digunakan azan tu sampai sekarang, sehingga azan tu pupuh, orang panggil Bilal. Panggil Bilal. Mana tu Bilal? Padahal Bilal tu sahabat Nabi. Bilal tu yang dapat ilham untuk azan. Tapi sekarang ni orang panggil Tok Bilal. Tok Bilal. Jadi itu nak cerita bagaimana agama Islam ni dia mendominasikan kefahaman di dalam dunia, apabila kita menganutnya. Jadi itulah sedikit senggolan berkenaan dengan lagu Bintang. Kerana kalau kita kata bintang, itu ialah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, kerana dia seperti bintang di langit. Terima kasih kepada yang hadir, Adam Amir dan Cikgu ni Muhammad Ali Cik Omar. Semoga selamat. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.